Car Air Conditioner Cleaner Coil Treatment. Apa beza? Ini harga tidak sampai RM20. Sementara yang itu boleh cek beg kuning. Yang ini kita akan pakai apabila aircon kita betul-betul tidak sejuk lagi. Sementara yang itu kita boleh pakai semasa aircon kita memang masih sejuk. Tetapi kereta kita bau hapak. Yang itulah ubatnya. Nama pun coil treatment. Sebelum coil kita betul-betul tersumbat, kita pakai yang ini untuk membersihkan coil. Yang ni lepas pakai perlu bilas sebab dia bagi tahu di sini. Okey, lepas pakai bilas. Yang itu lepas pakai tidak perlu bilas. Yang ni bau kimikal dia agak kuat. Maklumlah untuk hilangkan kotoran yang degil, kotoran yang menebal di cooling coil. Sementara yang ini pula haruman dia kesegaran lemon. Orang cakap produk-produk begini ni scam. Kalau kita tidak pernah guna, kita tidak boleh ulas banyak-banyak kan. Beli kemudian tidak tahu cara guna pun masalah juga. Okey, untuk cara guna Adline ni boleh tengok video saya sebelum ni.